Tukar fuel filter ataupun penapis minyak petrol RS 150 sangat-sangat mudah. Korang tengok video ni sampai habis. Okey, pertama mesti kena ada RS ataupun RSS. Kalau korang pakai EFI, korang tak perlu tukar fuel filter yang dalam tangki tu, sebab dia tak ada pun. Pertama, mesti ada RSS. Kedua, sebelum korang buka 4 biji nut ni, saiz 10 ni, pastikan keliling tempat ni clean daripada habuk, pasir, kotor ke apa ke. Cuci dulu baru buka nut 4 biji ni, dan juga bracket dia untuk cabut fuel pump keluar. Untuk nak cabut fuel pump ni pula, korang jangan paksa terus tarik. Nanti tercabut, putus wire ni, ataupun nanti dia rosak fuel pump punya body ni. So korang just golek-golek, gedek-gedek sikit, bagi pusing, ikut arah macam mana nak keluar lagi mudah lah. Okay, pertama. Kedua, soket. Sebelum tu korang jangan lupa cabut dulu korang punya soket hose dengan soket untuk fuel pump punya motor. Pastikan minyak dalam ni korang sedut siap-siap, ataupun korang janganlah isi, bagi minyak kering dulu, nak kering dulu baru korang buka. Sebab kalau korang terus buka dalam keadaan minyak tangki ni penuh, minyak akan terus melimpah. So rugi petrol dan sangat berbahaya. Boleh kalau ada leaking fire, confirm korang akan meletup, terbakar dan hangus. Korang akan tengok, bila korang cabut fuel pump, korang akan tengok fuel filter yang kotor, korang tukar yang tu. So nak tukar dia, korang hanya twist dia punya soket ni daripada tempat ni. Twist daripada tempat ni untuk cabut benda ni. Jangan paksa Jangan paksa, nanti patah ni ke, patah sini ke, lagi masalah korang. Okey? Relax, santai je buat kerja, okey? Pastikan kerja kena kemas. Tak buang minyak. Kalau korang tak pasang cara betul, o-ring dia korang tak kena dengan betul, dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Ini semua hakisan-hakisan berlaku apabila petrol selalu keluar melintasi sempadan-sempadan benua ni. Okey? Clear. Juga standby dia punya o-ring. Jangan lupa juga standby dia punya o-ring. O-ring ni korang kena standby siap-siap. Sebab apa? O-ring ni dia hanya sekali pakai saja. Bila korang dah buka, dah jumpa, dia dah terkena petrol, dia akan jadi kembang dan tak boleh nak pasang balik. Nanti masalah korang. Petrol korang akan leaking daripada tangki. Tukar setiap kali buka, kena tukar, wajib tukar. Kecuali korang buka dengan cara yang sangat-sangat berhati-hati, tapi tak mungkin. Biasa dah terkena kat petrol, dia akan kembang juga. Bila dah pakai mesti kembang punya. Okey? Jarang-jarang je ada lat boleh pakai balik. Jarang-jarang sangat. Okey? Itu saja. Selamat beramal. Terima kasih. Korang jaga motor jaga korang. Spek 63 boleh naik 13. Baik korang pakai standard punya, boleh naik 1314 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda.